soalannya. Setiap manusia yang menyamuk akan Mati. Kalau awak mati, apa nak awak lakukan pada jenazah awak? Orang lain lakukan pada jenazah awak. Disempurnakan dengan baik. Dengan cara Islam mengajar urus jenazah dengan baik. Sebab Islam sangat menghormati jenazah. Jadi hari ini kita akan belajar subjek yang bertajuk pengurusan jenazah. Semua baca balik tajuk. Siapa pernah urus jenazah? Siapa pernah? Saya. 1, 2, 3. Siapa ni yang pernah? Tak pernah. Okey, semua konsep. Konsep jenazah maksud baca. Urus jenazah dengan cara tertentu yang mengikut syarak. Islam dah ajar bagi mana nak urus jenazah. Nanti kita tengok balik. Okey, untuk menguruskan jenazah apa? Apa maksudnya fardu kifayah? Tuntutan yang diwajibkan atas Islam secara masyarakat, politik. Apa maksudnya? Politik. Seorang nak buat maka dua kewajipan dah ada semua. Macam saya suruh 3 lotus ambil buat meja saya. Semua kena ambil kan? Seorang boleh ambil dua kewajipan tu yang lain. Okey. Dalil Nabi. Saya terang dalil Nabi tu apa? Al-Quran dan hadis saja. Okey, kita baca hadis tersebut dalam okey, maksudnya sekiranya kamu mati sebelumku, maka aku yang akan memandikanmu, menerapkan kamu dan meminumkanmu. Apa yang maksud hadis ni? Hadis ni mengajar untuk kalau seseorang meninggal kena mandi, makan, ingat, hadis ni suatu isyarat. Kalau orang meninggal kena urus dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, baca tajuk tindakan orang nazar ni apa? Hampir meninggal, 20. Cepat. Dia dengar. Tapi dia belum meninggal. Tak, dia belum meninggal. Dia hampir-hampir nak meninggal. Kalau awak ada orang tersebut, pertama kena diajarkan ajar la ilaha illallah. Kalau boleh lah yang panjang tu, asyhadu an la ilaha illallah. Mengumpankan orang yang nazar. Cuba semua sebut la ilaha illallah. Tak pakai gigi kan? Pakai lidah saja. Itu kemudahan yang Allah bagi untuk orang nazar. Tak pakai gigi pun, pakai lidah la ilaha illallah. Okey, yang kedua dibacakan surah Yasin. Okey, seterusnya ingatkan bersakit, anggap bersatu baik kepada Allah. Kadang bersakit ni tidak sakit sangat, kita tak fikir apa dah. Dia fikir apa? Ini semua bala untuk dia. Jadi kita kena ingatkan dia. Bersatu baik dengan Allah. Kita ingatkan dia. Okey, seterusnya. Okey, ditakdirkan orang yang nazar meninggal. Tinggal pula dia. Kalau ditakdirkan orang yang nazar tadi tinggal, tindakan awal dalam jenazah. Pertama kena kalau mata dia terbuka kena tutup dengan lembut. Okey, kedua jenazah dengan kain agar mulutnya tak terbuka. Kalau otot dia tegak, mulut dia boleh terbuka. Jadi kalau mulut terbuka, angin boleh masuk, serangga boleh masuk.
dia ambil tali, kalau boleh ke kapal koyak sikit. Yang ketiga macam meletakkan jenazah di atas katil atau di tempat yang lebih tinggi daripada lantai. dan tempat tinggi sebagai penghormatan jenazah. Ataupun ialah haiwan terlintas, kadang-kadang orang ingat nak tidur padahal dah meninggal. Okey, baca yang keempat menghadap Jenazah ke arah kiblat. menghadap jenazah ke arah kiblat. Alih jenazah dengan elok ke arah kiblat. Okey, yang kelima Melembutkan sendi-sendi tulang. lembutkan sini-sini tulang. Lembutkan sini-sini tulang untuk menyenangkan kalau nak mandi nanti. Kata ni dah keras, awak biar lama nanti keras. Jadi awak tindakan awak lembutkan terus supaya senang awak nak mandi nanti. Okey, yang keenam Meletakkan tangan jenazah di dada mesin dalam keadaan tulang. letakkan tangan. Okey, letakkan jenazah seperti kiam. Semua buat kiam macam mana? Jangan tengok, semua buat. Macam tu, bukan mesti semua buat. Bukan yang tu Pak, kuat tak nak. Dah buat dah, mana dah? Solat tak? Awak buat nak tengok? Okey. Pastikan jenazah dalam keadaan macam tu. Okey, nombor 7 baca perhatikan. Menggantikan pakaian yang dipakai dengan kain yang boleh menutup seluruh tubuhnya. Ini untuk menjaga jaga aurat. Ada jenazah meninggal, ada aurat. Bukan awak. Untuk jenazah dia, bukan aurat. Okey, nombor 8 letakkan. Meletakkan sesuatu yang berada di atas Batu. Letakkan sesuatu yang sedang beratnya di atas turun supaya tidak gembung. Kadang angin boleh masuk. Kadang suatu keadaan perut dia boleh meletup. Angin banyak sangat masuk. Jadi tugas awak letak benda yang sedang berat. Jangan berat sangat pula, batang nazar. Apa contoh benda yang sedang berat? Bantal. Batu-batu buat sangat. Buku. Kayu ringan. Songkok. Ada lagi benda sedang berat. Kereta. Yang senang jahit ada kat rumah. Jangan pergi awal. Motor. Okey. Ada pezayan jenazah. Nak ziarah jenazah pun ada adab dia. Baca yang pertama. Doakan ampunan dan rahmat Allah untuk jenazah. Doakan jenazah. Macam mana doakan? Jadi siapa tu doakan? Okey, ikut saya. Allahumma ighfir lahu. Warhamhu. Wa'afirni. Wa'afwanhu. Bila baca doa ni? Bukan, ada satu soalan kita baca doa ni. Bila? Bila tidur? Bila baca doa ni? Masa solat? Solat jenazah. Takbir ketiga baca doa ni. Okey, seterusnya. Ucapkan takziah. Dalam tempoh 3 hari jumpa keluarga ucap takziah. Tapi ni yang betul. Berapa hari? Jangan jenazah tu dah meninggal dah tahun lepas lah. Baru ucap takziah lagi. 3 hari je. 3 hari pada tarikh kematian. Kalau lupa, Apa? Apa? Ucap memang tak wajib. Awak lupa kenapa tapi ni ada ke? Kita yang kena awak makan. Okey, baca nombor 3 membantu. Membantu keluarga si mati seperti menentukan makanan untuk mereka. mana ada tak ribut? Bantu keluarga si mati. Ada tak ada? Ada. Kalau boleh bantu dia. Uruskan jenazah. Tolong uruskan jenazah. Kalau boleh tolong masak bagi dia. Dia tak ada masa nak masak-masak lagi. Bukan awal yang masak. Okey, nombor 4 baca tidak. Tidak beratap keluarga si mati yang telah beratapkan kembali ke negeri. Tidak berhenti bekerja si mati. Kadang meninggal tu kawan awak. Mungkin bukan awak mahu tak meninggal. Dengan ratapi yang terlalu. Sebab apa tak ada ratapi terlalu berlebihan? Sebab apa? Itu sudah beritahu dah. Sebab apa? Seolah-olah tak terima takdir. Okey, sekarang soalan. Soalan.
Kena pakai beg jenazah. Tak semestinya beg jenazah. Apa juga benda yang boleh bawa ke kubur itu pun boleh. Tapi selalunya siapa yang handle? Jenazah lah. Okey. Okey. Soalan ni soalan. Ada soalan? Okey. Kenapa yang kena baca talqin? Siapa tahu kenapa? Dengar. Talqin tu apa? Mengingatkan kepada Allah. kalau semati nama Allah, wahai Allah, ingatlah ketika kita tanya dua malaikat kita. Dua malaikat. Apa malaikat tu? Malaikat. Kamu jawab dengan tenang. Pernah dengar tak talqin? Nah. Kenapa dibuat? Ayo tu ibu ingat. Diingatkan orang lain terhadap kematian. Dan hukumnya apa? Sunat. Talqin hukum sunat. Yang beli kalau tak buat hukum sunat. Dan tujuan dia untuk mengingatkan yang lain kepada kematian. Macam mana dia ingatkan? Dia pun cakap ayat dia tadi. Apabila ditanya oleh malaikat, dua malaikat jawablah dengan tenang. Diingatkan kepada mati. Tapi yang kita diingatkan kepada yang datang tu. Datang tu. Okey, terus. Okey. Kewajipan terhadap jenazah. Tadi dah tingkatan awal. Sigi bila dah tingkatan awal tersebut, 4 kewajipan terhadap jenazah. Baca 4 kewajipan tersebut. Pertama, mandikan. Kedua, ketiga, keempat, Solatkan jenazah. okey, dengar. Ikut urutan. Jangan aku bumi rumah mandi. Ini urutan. Mandi, kafan, sembahyang, bumi. Ini urutan. Mandi, kafan, sembahyang, bumi. Okey, langkah pertama dalam menguruskan jenazah, pertama kena mandikan jenazah tu. Apa maksud mandikan? Meratakan air di seluruh tubuh jenazah. Di seluruh tubuh jenazah. Dia macam mandi wajib. Tapi orang yang mandi wajib, siapa yang mandikan? Yang ni orang yang mandikan. Jadi yang mandikan air rata di seluruh tubuh. Dengan tujuan bersihkan jenazah dan mandikan. Okey. Kafiah mandikan jenazah. Pertama kena letak jenazah depan lagi. Awak nak mandikan jangan letak lantai. Mandikan. Okey, kedua, pastikan dia dengar, walaupun dia kandungan, awak tetap kena opak dia. Pastikan awak dia tutup. Siapa yang boleh mandikan? Mahram yang boleh mandikan. Yang boleh tengok awak dia. Boleh mandikan. Faham? Lebih apa ikut apa yang mandikan? Okey, yang tiga baca menekan. Tekan perut jenazah, jangan kotor-kotor lagi. Bila awak tekan, awak keluarkan mudah ke mandi. Okey, keempat, bersihkan. Ada macam mandi wajib. Kalau ada liquid ke, ada tangguh, dan sebagainya. Yang menghalang kepada air, awak pergi bersihkan tu. Okey, nombor 5 baca. Bersihkan gigi jenazah, 23 duduk dan sebelah sebelah. Bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, yang keenam, dihudukkan dengan sempurna. Yang ketujuh, berniat ketika semua baca niat, awal tu. Siapa yang nak baca niat ni? Jenazah lah. Yang mandi kan. Okey, ke-8, siram tubuh jenazah yang telah dicampurkan dengan bambu dan sabun. Ke-9, bilas seluruh tubuh jenazah dengan air. Dan yang ke-10, jenazah dimandikan dengan air yang campurkan.
Okey. Saya minta dua orang bangkit untuk lakukan amali terhadap jenazah untuk lakukan kematian. Bangkit dua orang. Pendek pun. Nampak kok. Okey, bayangkan jenazah lelaki meninggal. Esok foto. Ini ada mata dia. Nampak mata dia? Lembu. Mayat jadi lembu. Okey. Okey, baca balik yang kita baca tadi, kita tak awal. Dengar, tindakan awal. Maksudnya jenazah ni baru meninggal, dia kena 3 hari perempuan. Ni baru betul-betul meninggal. Pertama kena tutup mati jenazah. Tutup macam tu. Tutup dengan balmut. Buat dia lihat. Muka kesian ni. Kau menai aku. Okey, kedua. Ikat dalam jenazah dengan kain. Ni ada tali. Ikat atau enggak? Tali rapi hari ni. Ikat aku dengan jenazah. Jenazah ni ada aku lah. Kapal. Dengar. Ikat tu dengan tujuan mulut dia tak terbuka. Ikat ni. Sebab tujuan dia tak terbuka. Okey, macam ni. Kalau awak baru sampai awak tengok tak ada orang ikat, awak ikat lah. Okey, yang ketiga macam letakkan. Letak jenazah yang di atas katil atau tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi. Kalau boleh juga. Okey, keempat. Keempat. Jangan tinggi. Katakan kita saja. Okey, jenazah dah mana kita. Okey, yang kelima menunggukan. Senti tu lah. Lemburkan semua sendi aja. Berarti lemburkan sendi. Buka umur. Masal sendi dia. Kita akan awak tarik. Pakai tali-tali. Masal sendi dia. Masal sendi dia. Nampak tak? Jangan mati. Okey. Okey, nombor 6 macam letakkan. Okey, letakkan jenazah dalam keadaan diam. Macam yang kita buat tadi. Buka. Eh, dengar. Masa benda ni ganggu, awak tak kafan lagi. Tak kafan. Jadi awak boleh buat lagi. Okey, yang ketujuh baca perhatikan. Okey, simple. Kaji pakai dengan pakai bentuk adat. Okey, yang ke-8 baca. Okey, letak
di sebelah berat. Bantal dia. Taban. Sebenarnya. Kenderaan berat. Tak kereta. Jangan bincang berapa jam tu tuan buat tadi? Batu bata. Apa Isman? Kenderaan berat? Batu batu. Kita ada masa. Diam. Okey, bagi jenazah. Saya buat jenazah. Pertama, letak jenazah depan yang tinggi. Kasihkan jenazah yang betul. Tekan perut jenazah. Tekan perut. Bagi jenazah. Tekan dengan sebelahan. Tekan bagi perut. Tempat bersihkan seluruh tubuh jenazah. Daripada kaji. Kalau ada. Ini sendiri. Ya, awak yang tengok. Kalau jenazah ni bagi tak betul, awak yang bersih. Ni, kelima bersihkan gigi jenazah, main buang dan sebagainya. Alah. Jenazah duduk pada tubuhnya. Okey, yang paling penting, pastikan jenazah semua kena air. Bila semua kena air, itu yang paling penting. Yang tidak ada siapa ni, tak diwajibkan. Okey. Sebelum habis kelas ni, soalan? Ada berapa yang tanya soalan? Ada. Okey, soalan tanya. Okey, soalan lain? Okey, soalan. Okey. Okey, dengar. 3 langkah awal. Ketika baru mana projek jadi 3. Apa jadi 3? Cuba baca lagi. Ingat dari itu lagi. Ikat perut ke letak perut? Dia letak depan yang ke perut. Ikat perut ke bawah. Okey, dengar. Dua dari kematian. Apa bunyi berubah? Apa perkara tersebut? Pertama. Mandikan jenazah. Kedua. Kafankan jenazah. Ketiga. Jenazah keempat. Okey. Sebenarnya awak lelaki ke perempuan ni kena tahu cara urut jenazah. Kalau kematian ni berlaku bagi sendiri, jangan awak yang buat, awak yang buat. Supaya afdal. Okey. Kita tutup kelas kita pada hari ini dengan Rasul Iqbal dan Rasul Salim Al-Qadisi.